Okey, hari ni saya nak kongsikan dekat hampa cara nak buat baju kedah. Okey, hampa tengok kat sini ukuran yang saya ambil adalah ni baju kedah opah. Baju ukuran yang saya ambil adalah bahu 16, dada 40, punggung 42. So jom kita buat sama-sama. 0/1 labuh baju, hampa ambil lah ukuran labuh baju hampa sendiri. 0/2 bahu bahagi 2. Hampa ambil bahu sendiri. Yang saya buat sekarang ni adalah bahu 16 inci. 16 bahagi 2 dapat 8. So hampa buatlah garis putu macam tu. Dan kemudian hampa kena tambah 4 inci. 4 inci tu main ikut mana? Yang tu adalah formula. Formula untuk baju kedah 4 inci. Kalau orang badan kecil buatlah 3 inci. Tapi biasa kita buat ni 4 inci. Okey, so hampa buat kotak 4 segi macam ni. Okey, bagi samalah, bagi cantik hampa punya pola. Kemudian kita ambil pula labuh tangan. Labuh tangan ni kena ambil separuh saja sebab ciri-ciri baju kedah adalah separuh tangan. Kalau hampa nak ambil labuh ikut sukalah. Okey. Kemudian dekat keruk tangan tu, formula dia adalah ambil bahu tambah dengan 1 inci. Itu adalah formula. Okey, 8 tambah 1 jadi 9. So hampa buat kotak 4 segi juga. Kemudian dekat ujung tu hampa naik 1 inci dan hampa gariskan. Kemudian dekat situ hampa keluarkan 1,5 inci. Kat bawah pula hampa tambah labuh 1,5 inci. Okey, kemudian hampa boleh pakai bentuk ataupun hampa bentuk je sendiri, senang. Okey, kemudian hampa ambil lah pembentuk tu untuk bagi nampak cutting sikit saja dekat bahagian pinggang. Kemudian di bawah tu hampa bentukkan. Dan katakanlah hampa nak buat jubah pula. Ni dah nak buat jubah, hampa cuma laburkan. Hampa boleh buat 4 segi macam tu ataupun hampa nak bagi kembang sikit. Hampa boleh kembangkan dia, ambil lah 5 ataupun 7 inci ikut suka hampa. Okey. Okay. Nampak tak 12 tambah dengan 5 ataupun 7 ataupun ke atas ikut suka hampa lah nak bagi dia kembang kan. Okey, kemudian kita boleh bentukkan. Bentukkan ciri-ciri baju kaftan kan sebab dia besar kan. So dia tak ada ukuran yang tepat. Jadi hampa main lukis saja macam tu. Kemudian jadi dah. Jadilah baju kaftan macam tu. Sebab ciri-ciri baju kaftan kan dia besar, dia boleh kembang, dia boleh kuncup. Ikut suka hampa, ikut passion yang tu. Hampa boleh juga buat baju kelawak. Hampa jet datang tu. Nampak tak? Okey, kemudian hampa nak buat apa lagi? Hampa kata nak buat blouse kaftan. Hampa boleh ambil bentuk kat situ. Dah siap dah. Baju kita kat situ ada berapa? Ada 3 ke 4 jenis macam tu. Itu. So kalau hampa nak belajar, hampa kena ada garisan-garisan asas. Okey, ada bahu, dada, pinggang, punggung. Hampa nak buat baju apa pun, hampa wajib kena ada garisan asas. So hampa kalau hampa nak belajar, nak belajar buat pola, hampa boleh dapatkan panduan nipi dekat video yang ada beg kuning. Sebab saya tak letak dekat sini. Kalau letak nanti video ni tak FYP. So hampa dapatkan panduan ni, hampa tengok dekat muka surat 54. Dekat situ ada dah tunjuk cara baju kedah. Tapi baju lain, baju kaftan tak ada lah sebab dia kalau hampa tambah labuh je, sikit je. Tapi baju-baju lain ada. Baju kebaya pun sampai 4 jenis. So hampa jom belajar sama-sama masalah setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Bisnes jahitan ni sebenarnya boleh jana pendapatan. Dapatkan panduan ni dekat video yang ada beg kuning.